Makan-makan kali ni kita buka jalan dekat orang Kulai sebab diorang sekarang tengah happy nasi kandar hijrah yang famous dekat Taman Molek tu sekarang dah hadir dekat tempat diorang. Ya, orang-orang Kulai lepas ni nak pergi makan nasi kandar hijrah dah tak payah jauh-jauh sampai ke JB. Biasanya yang akan bersiap bangun pagi-pagi semata-mata nak pergi makan nasi kandar hijrah ni memang dah kenal and dah tahu sangat macam mana rasa nasi kandar hijrah. Korang jangan risau, dia punya menu dan lauk dia semua sama macam dekat area Taman Molek. Cumanya dekat sini diorang ada dua jenis nasi saja, nasi putih dengan nasi biryani tau. Dekat sini nasi biryani yang dengan lamb shank ni pun Lina suka. Lamb shank dia dekat sini memang besar korang. Untuk yang dah pernah datang nasi kandar hijrah ni, cuba korang share dengan Lina. Selalunya korang minta lauk apa joki tu letakkan. Sebab dari pengalaman Lina sendiri, daripada nasi kandar kat Taman Molek dengan semua branch yang Lina dah pergi sampailah dekat area Kulai ni, banyak lauk yang memang ngam dan sur kat tekak Lina. Tapi makan nasi kandar ni dia custom ikut kita punya cita rasa. Tak ada mana betul, tak ada mana salah. Yang penting dia punya base dia kuah campur. Itu lagi penting. Okey, korang dah tengok semua lauk nasi kandar dengan nasi biryani. Jom teman Lina makan. Ada orang dia suka makan nasi biryani letak kuah campur macam ni. Makan pula dengan lamb shank dengan sayur dalca tu. Sedap juga. Tara, the moment of truth. Inilah orang kata 8 pagi pun sanggup bangun demi nasi kandar hijrah yang tercinta. Siapa yang selalu ambil menu penuh satu pinggan macam ni? Cuba korang munculkan diri jap. Kita geng. Wah, dia padu. Lauk dia semua fresh. Udang dengan sotong tu pun tak liat. Mak-mak dan ayah sekalian, dekat sini nama pun buka 8 pagi. Jadi kalau nak makan tosai ke, nak makan murtabak daging ke, ataupun nak makan roti canai kosong ke, roti coin ke, semua ada kat sini. Kuah daging ni Lina suka tahu, pekat dan sur. Untuk balancekan apa yang kita dah makan tadi, korang minum air timun lemon pudina ataupun air milkshake blueberry. Dessert kat sini ada cendol special. Jom orang Kulai datang nasi kandar hijrah hari ni, tutup pukul 6 petang tau, buka setiap hari. Thank you for watching. Bye.